Bolehkah selsema biasa rosakkan rawatan IVF? Baru bersin sekali, terus ramai panik. Doktor, perlu batalkan IVF ke? Minggu lepas, seorang pesakit telefon saya. Dia sedang jalani suntikan IVF. Hidung berair, batuk ringan, tak demam. Tapi dia sangat takut. Dia ingat seluruh rawatan IVF sudah gagal. Tapi ini hakikatnya. Selsema ringan biasanya tidak ganggu IVF. Telur masih boleh membesar dengan baik. Embrio masih boleh terbentuk. Kehamilan masih boleh berlaku. Badan kita lebih kuat daripada yang kita sangka. Tetapi demam tinggi lain ceritanya. Kalau ada demam tinggi, selsema teruk, sakit badan teruk, susah bernafas, itu berbeza. Demam tinggi mungkin ganggu perkembangan telur dan proses implantasi. Kadang-kadang kami teruskan rawatan. Kadang-kadang kami bekukan embrio dulu dan pindah kemudian. IVF moden ada banyak pilihan. Jikalau anda selsema ringan semasa IVF, jangan panik. Hanya sebab satu bersin. Hubungi doktor fertility anda, rehat, minum air cukup, jangan makan ubat sesuka hati. Dan ingat, kadang-kadang musuh paling besar semasa IVF adalah ketakutan itu sendiri. Kalau anda ingin tahu lebih lanjut tentang IVF, kesuburan dan kesihatan wanita, layari melakafertility.com dan bercakap dengan Dr. Selva.